Hai, welcome to Will's Vlog. So hari ini saya berada di Kota Sentosa, MFOS Batu Tujuh. So saya nak buat satu review skuter, iaitu skuter keluaran SIM atau SYM. Jadi apakah skuter itu? Saya tunjukkan di depan sana. Okay, inilah dia Maxim 508 ada tertulis di sini. Ini dia 508. Sebelum ini kita dah buat review untuk model 500. Yang ini model yang terbaru, so dia naikkan 8cc. Kenapa? Kita tak tahulah, tapi bagi saya ini adalah satu upgrade juga, walaupun tak banyak. So yang lain-lain ada tak upgrade yang lain-lain, kita tengok Apa kata saya bawa anda lihat di sekeliling motor ini. Ini di bahagian kanan anda boleh tengok exhaust dia besar. Okey, yang motor ni berwarna hitam. Ini pula di belakang dia ekor yang agak panjang. Right, nampak sangat lebar exhaust dia. Mau tengok besar. Okey, kita pergi sebelah kiri. Okey, tertera di sana adalah sober. Ni seat dia agak luas. Hujung ni, kalau biasa orang panggil ini adalah balancing bar dia berwarna chrome, dan windshield yang agak tinggi, dan juga side mirror yang agak kukuh, tegap Salah satu sebab mengapa orang mengambil motor skuter adalah kerana kompartmen di bawah seat dia. Jadi kita lihat sama ada kompartmen bawah seat ini luas, boleh tak letak helmet. Jadi nak buka seat ini kita ada dua cara, iaitu satu menggunakan automatic. Kita tekan ni, tolak ke sini, dan kita tekan butang ni, so seat akan terbuka. Jadi kelebihan seat ini, dia tak mudah jatuh seolah-olah ada hidrolik. Kita tengok ada tak hidrolik. Memang ada ni hidrolik ni, dua. Sebab itu seat ini tak jatuh. Dan seandainya kehabisan bateri, kita tak dapat guna auto kan, jadi kita boleh buat secara manual menggunakan kunci. Saya tutup lagi. Okay, katakan sekarang bateri tak ada, so saya akan ambil kunci, terbuka yang ini. Ini adalah kunci dia, agak simple dan anda boleh tengok di sini ada ruang untuk meletak kunci. Masukkan kunci, pusing. Dah pusing, maka kita boleh buka seat. Tada. Okey, adakah ruang ini boleh untuk kita letak helmet? Kita cuba ambil helmet, kita test dulu helmet apakah yang boleh kita letak di sini. Open face, full face, ataupun helmet yang kecil. Okay, first helmet kita cuba open face helmet. Kita letak ke dalam, dapat ke tidak dia menyimpan helmet ini. Sudah pastinya dapat. Sama ada dalam keadaan berbaring, lurus seperti ini. Sangat luas ruang ini. Kita coba tutup. Tutup sepenuhnya, tak ada masalah. Okey, kita coba helmet yang lain pula, full face. Seterusnya kita coba full face helmet. Kita letak di sini. Pastinya tak ada masalah guys. Kita tutup. Okey,
tadi kurang ketat, tapi cara dia senang je. Kita baringkan seperti ini. Tutup sepenuhnya. Tak ada masalah kan? So kita boleh letak dah helmet full face di sini. Dan ada lagi ruang di sini untuk meletak barang-barang lain, bag, raincoat dan apa-apa lagi lah, botol-botol boleh. Bagaimana pula kalau nak isi minyak? Isi minyak di sini kita kena buka yang ini ya. So cara dia senang saja, tekan, kita pusing ke lawan arah jam. Ni dia dah buka dah. Pastikan anda menggunakan minyak petrol lah. Ini bukan motor diesel. Kita on. Okay, sini memang dah ada indikator minyak ABS, ada traction control. Okay, kita lihat di sini pula dia ada level minyak, jarak dalam kilometer, ini speedometer. Dia ada dua butang kecil sini, atas dan bawah. Atas ini untuk set dan bawah ini untuk mode. Dia akan tukar yang ini ya. Dia tak tukar yang ini. Kita tekan, fokuskan mata anda ke sini, bahagian ini. Kalau kita tekan, okey, dia menunjukkan bateri, kekuatan bateri, jarak, kilometer, trip, dan untuk cek oil. Okey, meter tengah boleh tukar dengan menekan butang ni. Okey, kita tekan butang tengah, lepas tu kita tukar guna butang up and down inilah. Alright, senang. So anda boleh explore sendiri. So depan ini ada windshield. Windshield ini tinggi tapi dia non-adjustable. Dia tak boleh di-adjust. Dia dah fix. Okay, dia tak berubah. Dan saya suka skuter ini sebab cermin side mirror dia tak ada di handle. So dia tak ganggu kita. Dia berada di tepi, di bahagian depan. Lihat di sini function butang agak simple saja. Dia ada passing light sini. Lepas tu dia ada low and high light. Okay, signal light. Left and right ini untuk on. Dan ini untuk traction control. Off atau on lah. Dan sebelah sini seperti biasa untuk start motor. Dia electric start. So saya tunjukkan lampu headlamp. Dia adalah fully LED. Dia ada day running light di sini. Di tepi, okey, sekarang saya tunjukkan untuk signal light. Signal light agak besar. Apabila dia berkelip, dia berwarna oranye. Kalau dia tak berkelip, dia berwarna putih. Untuk bahagian belakang, lampu brake ni agak besar. Anda boleh tengok jari saya terbuka macam ni ya, agak besar. Dan untuk signal light dia berwarna oranye. Ini dah dia berkelip. Dan kalau basah tak ada masalah lah sebab ekor ni sangat panjang. Okey, kita lihat bahagian tayar. Rim ini bersaiz 15. Okey, sport rim dia ada double disc brake di sini dan di sebelah sana. Fork adalah upside down. Saiz tayar depan ni 120/70. Yang ini dia menggunakan jenama tayar Super Max. Okey, untuk bahagian enjin, motor ni adalah 2 silinder menggunakan liquid cool. Anda boleh tengok radiator di sana. Untuk tayar di bahagian belakang menggunakan disc brake juga. Dan saiz rim adalah saiz 15. Manakala untuk saiz tayar dia lebih besar sedikit, iaitu 160/60. Dan ia juga menggunakan tayar Super Max. Dan motor ini dia ada double stand di sini. Kalau anda nak parking lama di rumah, bolehlah guna double stand ini. Bersama saya ada motor SIM Maxim 508 TL. Jadi kita tanya dia kenapa motor ini menjadi pilihan pada dia. Alright. Okay bro. Okay. Siapa nama dek? Justin.
Okey, boleh share dengan viewer kita kenapa kita memilih motor tu lah, sebab ada banyak skuter di luar, tapi kenapa motor tu jadi pilihan? Sebab dari segi harga, sebab mula-mula mau ambil T-Max, tapi harga T-Max tahulah daripada ambil T-Max bagus ambil ni ada murah sikit. Lepas tu jarang-jarang yang skuter yang pakai sprocket model ini saja. Okey, rantai. Yang pakai rantai. Okey. Ada sebab-sebab lain? Ada. Ada. Lepas tu dengan minat lah. Minat lah. Dari segi desain memang suka lah. Ya, desain. Sebab dia modern. Okey, thank you bro. Okey. Alright. Sudah pastinya anda nak dengar bunyi motor ini, so kita on engine dia, kita dengar bunyi exhaust ya. Alright. Tekan, tolak. Untuk absorber dia diletakkan di tepi. Ini saya rasa gas lah. Dan seperti anda maklumkan tadi, tuan motor ni dia kata motor ni menggunakan rantai, dan ini adalah footrest untuk penumpang, dan tempat meletak kaki sini saiz dia adalah sedang-sedang. Dan kapasiti minyak, lupa saya bagi tahu tadi, adalah 12.5 liter. So 12.5 liter agak besar lah untuk motor skuter ni. Untuk seat pula anda boleh lihat dia ada jahitan di sini, menjadikan dia nampak premium. Dan ini adalah tidak licin dan bagusnya di sini ada tempat rest, backrest ini. Sangat selesa. Ini pula of course untuk bahagian tempat duduk penumpang. Baik, sekarang Brother James akan demo kedudukan penunggang kalau menggunakan motor ni. Inilah dia. Oh, kaki agak terangkat sedikit, maksudnya tinggi sedikit, tapi boleh kontrol kan kalau pergi depan. Boleh duduk ke depan sikit. Duduk belakang tinggi sikit lah. Okay, so ni dia. Handsome lah. Motor saiz besar, badan tegap. Tengok dari depan. Apa macam? Adakah skuter Maxim 508 ini menjadi pilihan anda? Anda boleh tengok, fikir-fikirkanlah. Jangan lupa kontak James atau salesman yang ada di M-Force. Alright bro, thank you, mantap. So kalau anda berminat untuk mendapatkan motor ini, anda datang ke M-Force Batu Tujuh. Harga dia lebih kurang 50 lebih ribu untuk loan on the road. Untuk harga yang sebenar spesifik saya akan tulis dalam description untuk anda pertimbangkan. Jadi itu saja daripada saya. Jangan lupa klik like, subscribe dan komen. Bye.